Jangan pernah ada manusia, dan bukan kalau lah, manusia, kalau dia manusia dia mengaku Tuhan, memang dia berbohong lah. Kalau dia manusia, tiba-tiba dia mengaku Tuhan. Kena tanya lagi, ya ke tak? Betul ke dia Tuhan? Memang tak betul. Tak payah tanya dah soalan tu. Memang berbohong. Memang dia tak betul. Kenapa? Kerana pada diri manusia tu, dia ada kemanusiaan. Ya, mana-mana dari segi fizikalnya, jasadnya. Kecuali ada tanduk. Ya ke? Ada tanduk lah dia. Itu pun bukan Tuhan juga. Manusia ada tanduk bukan Tuhan, itu lembu. Bukan. Ini pelik dia ni. Tuhan ni. Jarang manusia ada tanduk ni. Bukan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa adabana wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Nazir, Tuan-tuan imam, seluruh para pegawai dan jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan urus setia pengajian kuliah duha muslimah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah untuk pagi yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barakah ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulakan sebagaimana biasa dengan Wirdul Latif, insya-Allah. Wirdul Latif ini salah satu kelebihannya ialah kelebihan manfaat yang bila mana kita baca, yang paling pentingnya dia mengingatkan kita kepada Allah, kerana dia adalah wirid. Wirid ini adalah himpunan-himpunan zikir yang membawa hidup kita, jiwa dan hati kita lebih dekat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Al-Latif tu ringkas. Jadi yang kita baca ni sebenarnya wirid-wirid yang dibaca oleh para alim ulama yang ringkas. Dan di dalamnya terkandung muawwizat. Muawwizat ni ialah ayat-ayat yang kita baca untuk melindungi diri kita daripada musibah, daripada bahaya dan sebagainya. Dan di dalam ni juga wirid-wirid kesihatan untuk menambahkan kesihatan, pelindungan kepada diri kita berkait dengan apa sahaja yang kita lalui dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatlah apa yang saya sebut tu bukan apa sangat, supaya saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita baca, niat untuk diri kita, niat juga untuk ahli keluarga kita. Bukan sekadar kita baca untuk diri kita sahaja, insya-Allah. Baik, kita mula baca insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تهيني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita teruskan muka surat 22 ya. Baik, muka surat 22 pendirian seorang muslim dalam bab sifat-sifat ketuhanan. Ya, pendirian seorang muslim dalam bab berbicara berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ketuhanan. Sekali lagi saya mengulanginya, Allah itu Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Tuhan untuk melayakkan menjadi Tuhan, dia ada sifat ketuhanan. Okey, sama juga kita ni siapa? Manusia. Manusia siapa? Makhluk. Tak ada seorang pun manusia ni Tuhan. Semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan Allah. Maka bila mana manusia layak tak jadi manusia? Bila mana dia ada sifat kemanusiaan. Okay. Kalau syaitan, dia ada sifat kesyaitanan. Kalau binatang, dia ada sifat kebinatangan. Barulah dia layak jadi binatang. Sama juga kita manusia ada sifat kemanusiaan. Sifat. Maka Allah dia Tuhan, maka dia ada sifat ketuhanan. Okey, ini tajuk kita ni. Jangan pernah ada manusia dan bukan kalau lah manusia, kalau dia manusia dia mengaku Tuhan, memang dia berbohong lah. Kalau dia manusia tiba-tiba dia mengaku Tuhan.
Kau nak tanya lagi ya ke tak? Betul ke dia Tuhan? Memang tak betul. Tak payah tanya dah soalan tu. Memang berbohong. Memang dia tak betul. Kenapa? Kerana pada diri manusia tu dia ada kemanusiaan. Ya, mana-mana dari segi fizikalnya, jasadnya. Kecuali ada tanduk. Ya ke? Ada tanduk lah dia. Itu pun bukan Tuhan juga. Manusia ada tanduk bukan Tuhan, itu lembu. Bukan. Ini pelik dia ni. Tuhan ni. Jarang manusia ada tanduk ni. Bukan juga. Kemudian satu lagi, manusia boleh terbang. Contoh manusia, tiba-tiba boleh terbang. Pun bukan manusia juga. Ya. Apa dia? Tahu lah, terbang tu kapal terbang, burung. Tapi macam manusia, kalau macam manusia tu mungkin kita kena tengok balik. Sama ada dia ni jin yang berupa manusia, syaitan yang berupa manusia, ataupun dia nak menipu. Tak boleh tak cerita panjang. Saya nak cakap sini saja. Macam mana pendirian kita terhadap sifat-sifat ketuhanan. Okey, kita baca di sini. Allah. Saya ni seminggu dua ni, bukan seminggu dua lah, semenjak 2 menjak. Saya tak sihat, saya penat. Tapi hari ni kira-kira harap-harap okey lah saya mengajar hari ni. Kenapa penat lah? Okey ya? Penat lah. Malah mengajar sebenarnya. Rasa nak rehat. Semalam saya tak pergi mengajar. Ada 2-3 tempat saya tak pergi semua. Baik. Mana tadi? Masuk tajuk lain pula dah kan? Sembang-sembang masuk tajuk lain tu saya rasa itu. Okey, seterusnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wala tasbutu qadamul Islam." Seseorang muslim itu tidak akan selamat illa ala zahri taslim wal istislam. Kecuali ataupun tanpa mendasari diri kita dengan taslim. Taslim tu ketaatan sepenuhnya. Taslim ni, puan-puan buat catatan sedikit, ketaatan tanpa syarat, itu taslim. Ketaatan kepada Allah tanpa syarat, tanpa sempadan, tanpa apa lagi kita nak sebut ya. Siapa dia contohnya? Nabi Ibrahim. Ni perkataan taslim tu. Dia ada, tengok, walaupun di sini diterjemahnya taat, tapi taslim tu taat. Ta alif ain ta marbutah, itu taat. Yang ni taslim. Ayat Quran, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, kita dah ulang baru-baru ni, banyak saya juga ulang dari sudut apa yang sedang berlaku, apa yang dah berlaku kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan keluarga Nabi Ibrahim. Ingat lagi tak raya korban baru ni? Kau ingat lembu je. Berapa banyak sembelih saya raya korban, ustaz ingat lembu? 1 bahagian, 2 bahagian. Kat masjid kita ni berapa ekor lembu? 20. 2 ekor. 20 ekor. 2 ekor tak mana sabarkan, selalunya 20 ekor, 30 ekor. Itu raya korban saya ingat. Itu solat hari raya 2 rakaat dengan khutbah balik, kuih lah ya. Jadi sebab tu saya pun kadang-kadang, ialah kita ni bukannya banyak ilmu sangat, kadang-kadang kita terfikir balik, lambang apa lagi kita nak sebut, simbolik lambang hari raya dalam Islam. Kita ni umat Islam, Nabi kita nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisahnya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tak kurang juga pengorbanan. Nabi Muhammad ni tak kurang sedikit pun pengorbanan. Bahkan Nabi Muhammad ni dikatakan antara yang paling Nabi nombor 1 sekali, ulul azmi. Kan daripada 25 Nabi, 5 yang ulul azmi, Nabi dan Rasul sebut tadi. 5 ulul azmi, daripada 5 ni nombor 1-nya Nabi Muhammad. Yang paling banyak berkorban dalam hidup dia. Dengan ujian tak payah cerita lah. Baca sirah baginda Nabi Muhammad. Tapi bila mana kita sambut sebagai kita seorang Muslim yang beriman dengan Nabi Muhammad, dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi selain daripada Nabi itu,
Tapi raya korban kita sambut yang ditonjolkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sebab apa? Sebab di situ ada satu ayat Quran dalam suratul Baqarah yang saya sebut tadi. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim ni salah seorang daripada Nabi Allah yang dia ni serah ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Boleh bayang tak? Isteri yang baru melahirkan anak pergi letak di padang pasir, tak ada orang, tak ada makanan, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada minuman, tak ada apa. Dengan anak kecil. Tapi bertapa oleh kerana dia taat pada Allah tanpa syarat, dia pergi letak je. Tuan-tuan, kita ni sanggup tak letak orang rumah kita dengan anak kecil kita, anak kita ni, isteri kita ni, letak tak? Kalau kita kat Malaysia ni tak ada lah padang pasir, pergi letak dalam hutan tu. Kat mana nak letak? Uluyang. Tapi Uluyang ni ramai orang. Cuba pergi letak di satunya hutan tengah tu, hutan Amazon ke apa. Pergi letak ni. Boleh sampai hati tak kita nak letak dalam bab perasaan. Tapi bukan masalah sampai hati, bukan masalah logik, bukan masalah apa, itulah ketaatan. Baik, cuma kita hari ni tak boleh, tak nak hurai panjang sangat kan. Yang sembelih anak, logik tak? Sampai hati tak nak sembelih anak. Kalau kita kata okey, you rotan anak you 100 kali, jangan berhenti. Rotan tu besar mana? Besar botol air ni. Sekuat hati, itu pun tak sampai hati dah. Rotan, ini bukan rotan ni, potong leher dia biar sampai meninggal, korbankan dia. Itu taslim, ketaatan tanpa syarat. Itu perkataan tu lah, saya nak ambil perkataan tu dalam bahasa Arab. Kita ni macam-macam syarat, betul ya, bagi kat Allah. Okey, wal istislam. Istislam tu dalam bahasa Melayu disebut terjemah pasrah. Tak tahu bahasa Malaysia apa ya, pasrah, serah diri. Itulah. Jadi dalam berkait dengan sifat-sifat ketuhanan, kalau kita nak selamat, akidah kita nak selamat, iman kita nak selamat, tauhid kita nak selamat, hidup dunia akhirat kita nak selamat, kita serahkan diri kita, ketaatan kita sepenuhnya tanpa syarat, dan kita serah seluruhnya hidup dan mati kita pada Allah, khususnya dalam bab berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Baik, itu satu. Kita tengok bawah tu lagi. Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmu walam yakna bitaslim fahmuhu. Seseorang yang ingin mendalami perkara-perkara yang ditegah untuk didalami dengan akalnya dan tidak merasa mencukupi dalam kefahamannya dengan taslim, iaitu berserah kepada Allah. Ini ingat lagi kan, dalam bab-bab tertentu sifat-sifat Allah ni khususnya berkaitan dengan diri Allah itu sendiri, maka kita tidak boleh sangat mendalami. Kenapa? Kerana kita tak mampu sebenarnya untuk mendalami. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, saya nak bawa sekejap ke depan tu sikit lah, ke depan tu sikit. Muka surat kejap ya, muka surat 8 bawah tu, cuba lihat sekejap muka surat 8 yang bawah tu. Imam Abu Ja'far dah awal-awal lagi mesej kat kita, beliau mengatakan la tablughuhul awham, di bawah tajuk kesempurnaan Allah tanpa batas. Allah tu hanya maha sempurna pada zatnya, pada sifatnya, pada nama-namanya, pada perbuatannya. Itu Allah. Apakah makna sempurna? Tanpa batas. Sesuatu itu kalau sempurna dia tak ada batas. Kalau dia masih terbatas, dia tak sempurna. Macam kita ni, kuat tak? Kuat juga. Tapi kekuatan kita berapa? Boleh angkat. Kalau nak dari segi nak angkat, berapa? Paling-paling boleh angkat berapa? 30 kilo boleh angkat? Kau dah tak boleh dah? Dulu boleh Ustaz, sekarang dah tak boleh. Dulu pun sebenarnya, yalah, itu mungkin masa muda boleh lah, sekejap 50 boleh, 100 boleh, dah tak boleh. Itu terbatas. Kita tahu tak? Tahu. Tapi berapa banyak yang kita tahu? Banyak juga. Tapi semua tahu? Tak tahu. Jadi maknanya ada batas.
Jadi selama mana ada batas, baik. Bila mana kita sendiri dah terbatas, Allah tu pula Tuhan yang maha sempurna, yang sifatnya tak ada batas, ketika itu kita dah tak mampu nak menjangkau. Sebab kita sendiri dah terbatas awal-awal. Pemahaman kita terbatas, kecerdikan kita terbatas. Manusia ni secerdik mana pun, kadang-kadang masalah diri dia sendiri pun dia tak boleh selesai pun. Jadi apa yang cerdiknya? Doktor, pakar tara mana pun, sampai satu masa ada penyakit yang kena kat diri dia, dia sendiri pun tak boleh nak ubat diri dia. Apa yang pakarnya? Bukan nak menafikan kepakaran, bukan nak nafikan kecerdikan, bukan nak nafikan kekuatan, tapi terbatas. Itu maksud dia. Jadi kita yang sudah terbatas daripada awal lagi, macam mana kita nak mengenal Tuhan yang kesempurnaannya tanpa batas? Jadi ada bab tertentu kita kena serah, wallahu a'lam. Allah saja yang maha tahu tentang dirinya, tentang sifatnya. Sebab tu setengah-setengah ulama dia tulis dalam kitab dia, wallahu a'lam, Allah sajalah yang tahu. Boleh insya-Allah ya. Jadi saya nak ulang balik di sini, muka surat 8 tu. La tablughul awham, segala khayalat tidak dapat menjangkaunya. Wala tudrikuhul afham, segala kefahaman-kefahaman tidak dapat mencapainya. Itu yang mesej itu. Jadi kita balik sekejap muka surat 22 tu. Jadi faman rama, sesiapa atau seseorang yang ingin mendalami perkara-perkara yang ditegak untuk didalami dengan akalnya dan tidak rasa mencukupi, walam yaqna bitaslim fahmuhu, dan tidak mencukupi dalam kefahamannya dengan taslim, iaitu penyerahan. Taslim tu salah satunya, cuba tengok nota kaki angka 18 tu. Dalam bab akidah, makna taslim yang saya cerita tadi, taslim dalam bab ketaatan seorang hamba tu, saya bawa contoh dari sudut Nabi Ibrahim salah satunya. Yang taslim dari sudut pemahaman tauhid, di sini. Atau kadang-kala disebut tafwid, taslim dengan tafwid. Iaitu pendirian majoriti as-salaf, iaitu ulama-ulama salaf dan sebahagian ulama-ulama khalaf dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah pada masalah mutasyabihat, ya, pada berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, di mana mereka menyerahkan makna mutasyabihat kepada Allah tanpa mentakwilnya, apatah lagi cuba memahaminya dengan makna zahir. Okey ya. Baik, dalam Quran yang kita belajar bulan lepas, saya datang ke bulan lepas? Datang tak? Tak datang. Datang ya? Saya sendiri pun tak ingat. Oh, saya datang kan? Kalau datang, masih ingat lagi pengajian yang bulan lepas? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pengajian kita bulan lepas berkaitan dengan tajuk kita tasybih, iaitu merujuk kepada golongan-golongan tertentu yang memahami ayat mutasyabihat secara zahir, secara literal, akhirnya membawa kepada faham menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau puan-puan masih ingat, saya ringkaskan sekejap. Al-Quran yang kita baca dalam menceritakan, membahaskan tentang sifat Allah, ada dua kategori ayat. Yang pertama, ayat muhkamat, ayat yang nyata dan jelas maknanya, mudah nak faham. Contoh, kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu Tuhan yang esa. Wa ilahukum ilahum wahid, tu ayat yang muhkamat, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Itu tentang sifat-sifat Allah. Ada satu kategori yang kedua, satu lagi kategori yang kedua, ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sama maknanya, susah nak faham hakikatnya. Jadi ayat itu ulama menggunakan kaedah, salah satunya yang kita duduk tengah belajar sekarang ni, tafwid ataupun taslim. Contoh bila mana Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa,
Yang orang duk terjemah, ya, Tuhan bersemayam di atas arash. Tapi bagi kita untuk selamat, kita cakap apa? Wallahu a'lam. Jangan terjemah. Sebab kalau kita belajar, macam mana kita nak terjemah Tuhan itu duduk atau bersemayam di atas arash? Bagaimana pula ketika belum wujudnya arash? Itu soalan pertama. Takkan arash itu apa pula? Kita akan jawab arash itu makhluk. Jadi apa makna makhluk? Yang dicipta. Maknanya sebelum Allah mencipta makhluk itu, nama arash itu tak ada. Ya, arash itu tidak ada. Jadi bila mana Allah cipta arash, baru arash itu ada. Kemudian kita tanya balik, oh, setelah arash itu ada, baru Allah nak pergi duduk situ. Habis sebelum tu Allah duduk di mana? Itu satu. Yang kedua, arash itu makhluk. Allah itu khalik, pencipta. Adakah Allah yang pencipta itu, yang maha berkuasa, yang maha kaya, yang maha sempurna, yang mampu berdiri dengan sendiri qiyamuh bi nafsi, setelah mencipta arash yang namanya makhluk, tiba-tiba pencipta berhajat kepada makhluk? Mustahil. Takkan pencipta yang dia boleh cipta segala-galanya dan dia tidak perlu kepada yang lain, tiba-tiba kita sudah mengatakan Allah itu sudah perlu kepada tempat untuk dia berduduk di situ, sedangkan tempat itu pun baru dia adakan. Kita dulu memang tak ada rumah kan, tapi duduk kat mana? Duduk kat rumah mak. Sekarang baru ada rumah sendiri. Ke dulu duduk dalam hutan sebab tak ada tempat, tapi hutan tu pun tempat juga. Duduk atas bukit, bukit itu tempat juga. Sedangkan sebelum Allah mencipta seluruh tempat-tempat yang ada, yang namanya gunung, nama bukit, nama bumi, nama langit, nama arash ni, semua itu tak ada. Allah dengan dirinya. Di mana pula ketika itu? Maka soalannya makin banyak, makin keliru. Adakah sudah Allah ni setelah dia mencipta makhluk, dia sudah jadi lemah sehingga dia sudah berhajat kepada makhluknya? Mustahil. Jadi banyak persoalan. Jadi bila mana Allah kata Ar-Rahman ala arsyis stawa, ataupun summa stawa ila sama, kemudian dia menuju ke langit, maka ayat-ayat itu ayat mutasyabihat, ayat yang sama-sama maknanya. Maka macam mana nak faham? Salah satu kaedah taslim ataupun tafwid, wallahu a'lam. Allah sajalah yang maha memahami. Jadi yang keduanya, jangan terjemah atau jangan faham dengan makna zahir. Yadullah fauqa aydihim, maka diterjemah tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maka fahamlah dia dengan mula, faham dengan zahir. Apa dia faham dengan zahir? Allah itu ada tangan. Itu fahaman zahir. Maka tak selamat kita kalau duduk di situ. Bimbang-bimbang telah terjerumus kita ke dalam fahaman satu golongan tu yang namanya golongan menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun golongan yang menjisimkan Allah dengan sebagaimana makhluknya ada jisim. Okey ya? Ada soalan? Nampak serius aja ni? Memang serius. Ini bukan tajuk biasa-biasa, ini tajuk akidah. Tak kena gaya, rosak akidah kita. Mana yang rosak akidah? Kalau dia kata Allah bermuka, Allah bertangan, ada juga Allah berkaki. Allah tu, Allah duduk situ, Allah duduk sini. Rosak akidah dia. Kerana dia boleh menjerumuskan diri dia kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana salah satu ciri makhluk bertempat. Salah satu ciri makhluk berpindah-pindah. Salah satu ciri makhluk berubah-ubah. Okey, kita tanya soalan lain. Sebelum Allah cipta segala makhluk ini, segala tempat yang ada ni, di mana Allah? Sedangkan tempat itu pun tidak ada. Bahkan boleh tak ditanya di mana Allah? Tak boleh, kerana di mana itu tempat. Jadi sebelum Allah mencipta makhluk, berarti Allah tidak bertempat. Kerana apa? Kerana tempat itu pun belum wujud, belum ada, belum dicipta. Jadi asal Allah itu tidak bertempat, kerana tempat pun tidak ada. Dan adakah Allah bila mana dia mencipta tempat itu maka keadaannya berubah? Tidak.
Kalau dia berubah, itu ciri makhluk. Allah qadim, Allah sedia kala, Allah itu baqa, kekal dengan keadaannya, kekal dengan kewujudannya, kekal dengan sifatnya. Okey, boleh ni. Allah tu kan Tuhan yang maha wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang kidam, wujud yang sedia kala, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada tempat, dan tidak dibatas oleh apa-apa tempat atau masa. Sebab tu sekarang kita tak boleh tanya, adakah Allah tu duduk pukul berapa sekarang ni? Allah sekarang ni dia duduk pukul berapa? Kita bolehlah cakap kita pukul 10.14. Allah pukul berapa? Kalau kita cakap Allah, kalau kat Malaysia 10.14. Tapi kalau kat Mekah, kalau kat Jepun, pukul berapa sekarang? Sebab tu Allah dia tidak boleh dibatasi oleh waktu. Kerana waktu itu diukur pada masa. Masa itu diukur pada ketetapan masa, diukur pada peredaran matahari dan bulan. Allah kan ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura lita'lamu adada sinina wal hisab, atau ayat ringkas-ringkas saya baca. Allah itu dia mencipta matahari, cahaya matahari itu dhiya. Allah itu dia mencipta bulan, bulan itu cahayanya nura. Tujuan apa Allah cipta bulan dan matahari? Lita'lamu, supaya kamu semua wahai manusia mengetahui adada sinina wal hisab, perhitungan tahun-tahun dan perhitungan waktu-waktu. Jadi bermula adanya matahari, bermula adanya bulan, disitulah bermula adanya masa. Bila mana adanya masa, baru boleh dikira masa. Sedangkan matahari dan bulan sebelum itu tak wujud. Maka kalau tak wujud matahari, tak wujud bulan, tak wujudlah masa untuk perkiraan, perhitungan. Maka sebab tu Allah tidak dibatasi oleh masa. Dan masa itu salah satunya berkait dengan tempat. Kerana bulan itu tempat, matahari itu juga tempat. Sebab tu orang pergi ke bulan, dia pergi ke bulan tu pergi ke masa ke pergi ke tempat? Tapi peredaran bulan dan matahari itu perkiraan dan perhitungan masa. Boleh faham, insya-Allah faham dengan mudah. Kalau yang ni tapi ada orang dia kata itu akal Ustaz. Oh, dia cakap itu akal. Sedap. Kita tak nak guna akal, kita nak guna Quran. Oh gitu ya. Tak nak guna akal. Patut you tak faham. Nak faham Quran tu pun kena akal. Sebab tu Nabi Ibrahim, nanti cerita balik Nabi Ibrahim. Allah, nanti orang kata tauhid mana boleh guna akal? Ada dia berhujah. Tauhid mana boleh guna akal? Sebab tu dia nak tolak pengajian sifat 20. Sebab pengajian sifat 20 ni kita akan belajar hukum akal. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Okey kan? Oh, dia kata mana boleh guna akal? Oh, patutlah you tak faham, you tak guna akal rupa-rupanya selama ni. Dia kata tauhid mana boleh guna akal, guna ayat Quran. Baik, cerita Nabi Ibrahim, bagaimana Allah mengajar Nabi Ibrahim berhujah dengan umat dia ketika itu. Dia bawa kapak, dipukul-pukul kan, yang kecil-kecil itu berhala kecil, dia letak kapak tu dekat berhala besar. Maka bila mana kaum dia kata, kenapa kamu musnahkan Tuhan-Tuhan kami ni? Itu orang musyrik. Dia kata bukan saya, tengoklah kapak duk kat tangan siapa. Itu hujah apa tu? Itulah Quran mengajar kita dalam berbicara soal ketuhanan tak boleh menolak akal. Jadi kapak duk tangan siapa? Tengoklah duk tangan yang besar tu kan. Jadi dia pun fikir juga. Kalau dia kata mana boleh kawan tu pukul yang kecil-kecil, dia pun tak bergerak. Sudah. Kalau dia jangan nasib tak tahulah kisah tu kan. Dia kata kalaulah dia kata yang besar tu, Nabi Ibrahim sebenarnya nak bawa mereka supaya berfikir. Iya ke yang besar tu ketuk yang kecil-kecil itu dengan kapak? Sedangkan yang besar tu bergerak pun tak. Oh, tak bergerak. Habis Tuhan apa yang tak bergerak? Sudah. Habis tak payah cerita panjang lah. Ni tak boleh pergi. Itu contoh dalil, salah satu kata ulama, Nabi Ibrahim
diajar oleh Allah, sebab Nabi Ibrahim tak akan buat sesuatu kecuali dengan wahyu. Wahyu itu mesti dari Allah, Tuhan. Dia tak akan pergi letak kapak tu kat situ kalau Allah tak arah begitu. Maka dia pergi letak di situ untuk apa? Untuk Allah mengajar kepada manusia ini kena gunakan. Jadi sebab tu kita bawa contoh tadi, kalau Allah itu di atas langit, sebelum ada langit di mana? Cuba ulas. Kalau Allah di atas aras, sebelum aras tu dicipta di mana? Allah. Maka dia akan jawab begini, tak di mana-mana lah, ya, tak bertempat lah. Sebab masa tu pun tempat tak ada, sebab aras pun belum ada. Kalau macam tu, Allah tu pada azalinya, sejak azalinya tidak bertempat. Sejak qadim Allah itu tidak bertempat, sejak azali tidak bertempat. Dan setelah Allah mencipta tempat-tempat itu, ya, Allah juga tidak berhajat kepada tempat itu. Kenapa? Kerana Tuhan tidak berhajat kepada makhluk. Kalau kita tanya soalan lain, Allah berhajat ke kita solat? Kalau kita tak solat, tak jadi Tuhan dia. Sebab tu ingat, kita belajar belum tu pula. Ya, ke serius sangat saya mengajar hari ni, ya. Saya puasa sini. Selalu saya tak serius macam ni kan. Bab sebelum tu kita tanya balik, adakah Allah Ta'ala dia dinamakan pencipta setelah dia mencipta? Ingat lagi tak tajuk tu? Tahun lepas lagi dah tak ingat, bulan lepas pun tak ingat. Muka kejap. Okey, kejap. Sebab gini, saya ni, tuan-tuan dan puan-puan panggil saya mengajar. Jadi saya bertanggungjawab menjelaskan kepada tuan-tuan kat sini, puan-puan kat sini. Faham? Ya, kita pun ada tu dalam online tu. Terima kasih bersama dengan kami. Kadang-kadang ada 2,000 orang, 3,000 orang tu. Ada. Tapi saya fokus di sini dulu sebab kita ada kitab. Kadang-kadang yang kat rumah kat mana tu dia dah faham. Cuma saya nak ulang balik. Ingat tak kita belajar ada satu tajuk muka surat 10. Muka surat 10. Laisal ba'dal khalqi khalq istafada ismal khaliq. Bukanlah Allah itu setelah kalau kita nak kata mudahnya, setelah dicipta makhluk ataupun setelah dia mencipta makhluk, istafada ismal khaliq, barulah bersifat sebagaimana maha pencipta, sebagai maha pencipta. Ini soalannya, adakah Allah tu dia digelar pencipta setelah dia mencipta? Tidak. Allah ni sama ada dia mencipta atau dia tidak mencipta, dia adalah Tuhan yang maha pencipta. Sama ada makhluk sembah Allah atau makhluk tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan yang disembah. Jadi dia tidak mengambil manfaat daripada makhluk untuk dia bernama dengan nama pencipta setelah dia mencipta. Dan dia juga tidak mengambil manfaat daripada makhluk setelah dia mencipta sesuatu, maka dia pun duduklah kat situ. Ini fahaman yang akal yang tak waras. Itu ustaz, ni. Itu akal. Kita tak nak guna akal, kata dia. Kita nak guna Quran. Quran dah cakap gitu. Quran pun kata Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman duduk di atas aras. Takkan ustaz nak tolak? Kita kata kita bukan nak tolak Quran, nak tolak pemahaman you yang salah faham. Bukan itu maksud Tuhan. Sebab tu ada ulama yang menggunakan kaedah taslim atau tafwid, dan ada satu lagi ta'wil. Ta'wil. Jadi saya nak sebut begini. Kalau kita lihat sekejap, banyak lihat hari ni ni, macam bulan kaji je ni. Sekejap. Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Muka surat 1. Muka surat 1. Okey. Saya sebenarnya saya terlibat dengan
ustaz-ustaz yang baru ni kami dipanggil oleh Jabatan Agama, Jabatan Mufti. Saya dipanggil oleh Jabatan Mufti, bukan saya seorang lah, lebih kurang dalam 50 orang gitu. Tapi yang hadir lebih kurang dalam 41 orang. Jadi Jabatan Mufti panggil di Masjid Negeri baru-baru ni, separuh hari, diberi taklimat berkaitan dengan fatwa daripada Jabatan Mufti berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mungkin di tengah susun ni, akan buat satu penerangan secara menyeluruh di seluruh Selangor berkaitan dengan fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor. Dan dia akan diwartakan berkaitan dengan fatwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, cuma tak apalah, nanti mungkin lepas ni dia akan susun baliklah. Saya duduk di, kalau saya ni dikira di bahagian daerah Petaling. Kita ni daerah Petaling kan. Jadi ustaz-ustaz yang berada di daerah Petaling, dia akan pusing daerah Petaling ni untuk bagi penerangan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, sebab fatwa tu akan diwartakan di peringkat negeri. Ini arahan daripada Tuanku Sultan katanya. Jadi lepas ni kita akan buat penjelasan. Cuma saya nak kongsi begini pada tuan-tuan. Tapi ini agak ilmiah sikit lah. Walau bagaimanapun kita akan buat penerangan lepas pada ni. Kalau kita perhati ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, termasuklah Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang kita baca kitab ni. Baik, rujuk di sini dulu sekejap. Nanti lepas ni saya mungkin kalau bulan kita ni bulan berapa ya? Bulan 6 kan. Okey, kalau nak, sebab warta tu akan paling lewat akhir bulan 7 ni akan diwartakan fatwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dia kata dalam bulan 7 ni akan all out lah, akan bagi penerangan. Penerangan dia bukan apa sangat. Ya, fatwa dah. Daripada Jabatan Mufti. Benda tu dah valid dah. Cuma nak bagi tahunya supaya masyarakat faham. Baik, cuma saya oleh kerana tak apa dulu, saya nak bawa contoh di sini. Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat selalu diperbahaskan ada ulama salaf. Okey? Biarkan dia tu. Biarkan dia. Okey, biarkan kucing tu berjalan, dia nak berjalan pergi mana. Macam dia nak beranak aja, mengandung dia. Dah cerita pasal kucing. Okey, biarkan dia. Tak apa, biarkan dia. Biar ikut dia. Lepas ni Tuan Nazir dapat cucu dah barang. Tak ada. Tu Tuan Imam apa dapat cucu. Okey, relax ni. Ni sini okey. Sini nak cerita. Oleh kerana kita faham tadi, ayat Quran ada ayat yang bercerita tentang sifat Allah. Satu muhkamat, M-U-H-K-A, muhkamat. Mim, ha, kaf, muhkamat. Min, ha, kaf, min, alif, ta, muhkamat. Ada satu lagi kategori ayat mutasyabihat. Okay. Jadi ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah secara khususnya yang sama-samar maknanya. Susah sikit nak faham. Macam saya baca tadi dah, saya baca lagi sekali kan. Ar-Rahman ala arsyistawa. Terjemah literal, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Itu terjemah literal. Adakah makna begitu? Belum lagi. Tak boleh berpegang begitu. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini ayat gitu. Apa lagi ayat? Ayat lagi, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Ini ayat ni. Apa lagi ayat? Summa stawa ila sama.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ila sama. Kemudian dia menuju ke langit. Istawa, menuju ke langit. Tapi kalau kita bahas perkataan istawa itu bukan satu makna. Sebab yang tadi Ar-Rahman ala arsistawa, yang ni pula summa istawa ila sama. Jadi satu perkataan istawa kepada langit, satu perkataan istawa kepada arash. Maknanya di langit ke di arash? Yang ni bang. Okey, selesai ya? Boleh. Maka ulama-ulama dalam membahaskan ayat-ayat begini, ulama ada kaedah. Kalau ulama salaf, ulama tu pula bahagi dua. Bahagi dua tu dari sudut tempoh masa. Ulama ni dia ada tempoh masa. Ada ulama yang 300 tahun sampai ke zaman Nabi. 300 tahun ke zaman Nabi. Itu ulama salaf. Ulama yang hidup pada masanya 300 tahun ke zaman Nabi. Ada ulama yang hidup 300 tahun ke zaman kita hari ini. Ke sini, ke zaman kita hari ini. Yang tu ulama khalaf. Terkemudian. Kha lam fa. Kha lam fa. Khalaf. Tapi kita sebut kha huruf tebal. Khalaf. Kalau ulama 300 tahun ke zaman Nabi, mereka ini adalah ulama salaf. Sin lam fa. Salaf. Salaf dengan khalaf itu dia bukan mazhab. Dia adalah tempoh masa hidup ulama itu berada pada zaman mana. Boleh? Jadi ada ulama 300 tahun ke zaman Nabi. Ada ulama 300 tahun ke zaman kita yang terkemudian hari ini. Contoh kalau kita kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama salaf ke khalaf pada tempoh umur, pada tempoh kehidupannya. Imam Syafi'i itu ulama salaf kerana dia lahir tahun 150 Hijrah. Dia meninggal apa? 204 dah. Baik. Okey, biarkan dulu situ. Jadi kitab yang kita baca ni, orang tanya pula, Ustaz, kitab yang kita baca ni, kitab ni ulama salaf ke ulama khalaf? Ulama yang 300 tahun ke zaman Nabi atau ulama yang dia ni 300 tahun ke zaman kita sekarang ni? Okey, cuba lihat. Ada ulama mengatakan Imam Abu Ja'far dia lahir 239, ataupun ada juga yang mengatakan dia lahir 238 Hijrah. Maknanya dia ni dari segi tarikh kelahirannya, tahun kelahirannya, dia berada pada zaman salaf. Dia dekat dengan zaman Nabi. Sebab dia 238 Hijrah dengan zaman Nabi. Tapi cuba tengok, ni muka surat 1, muka surat 1. Cuba muka surat 1. Batu ilmu ni dia ada kaitan-kaitan. Walaupun dah khatam, dia ada kaitan. Muka surat 1. Jumpa? Lihat pula muka surat 2. Beliau wafat, beliau meninggal dunia pada 312 Hijrah. 312 Hijrah. Maka siapa dia ni? Dia adalah ulama salaf dan dia juga ulama khalaf. Sebab dia duduk dalam dua tempoh masa ni. Umurnya ada dalam tempoh masa sebab dia lahir 38, dekat dengan zaman Nabi. Tapi dia lahir 300 selepas itu, 312. Maknanya 12 tahun dia berada di belah sini. Jadi dia ni, dia adalah ulama salaf dan dia juga khalaf. Gitu. Jadi dialah yang menghubungkan kita dengan dekat dengan zaman Nabi. Dia juga menghubungkan kita dengan dekat dengan zaman kita hari ini. Sebab dia duduk dua tempoh masa. Macam kita ni kan, kita ni, umur-umur kita ni, kita juga hidup pada zaman apa kita panggil? Zaman Jepun. Tak sampailah kan. Kita ni macam kita ni Haji ya. Kita ni duduk pada zaman dululah, zaman
main guli. Zaman apa? Masuk semak-semak. Main. Tapi kita juga hidup pada zaman ni, zaman moden ni. Jadi anak-anak yang zaman sekarang ni, dia tak boleh nak endur kita lah. Kita ni hidup zaman dulu dengan zaman sekarang. Walaupun kita tak mahir sangat teknologi yang ada, tapi kita sempat zaman teknologi yang ada ni. Kita pernah duduk zaman telefon yang ada wire, ada kabel lagi kan. Telefon ni pusing-pusing ni. Kita juga hidup pada zaman telefon ni. Jadi kalau orang zaman sekarang nak tahu cerita pasal zaman dulu, kita boleh cerita. Kita pernah duduk zaman main guli, zaman main mandi sungai, zaman berjalan macam-macam lah. Zaman pelita apa? Pelita minyak tanah. Zaman dapur kayu. Pernah ni? Ke lahir-lahir dapur gas. Kan? Ini zaman kita. Alhamdulillah, maknanya kita hidup dipanggil zaman apa kita ya? Kalau kita kira kita ni generasi apa ni? Dan sekarang dah generasi apa? Jadi kita berada dalam 2 atau 3 generasi yang kita lalui. Macam mana kita? Jadi ulama pun ada begitu. Ada ulama memang dia hidup pada zaman Nabi je. Sebelum 300 tahun dia dah meninggal. Maka dia disebut zaman salaf. Ada ulama dia lahir setelah 300 tahun baru dia lahir, maka dia kira ulama yang kemudian sekarang ni. Tapi ada ulama di zaman ini pun dia hidup, di zaman ni pun dia hidup. Maka dia menghubungkan ilmu kedua-duanya. Maka sebab tu dia tulis dalam kitab dia, kita boleh belajar kitab dia. Sebab apa? Sebab dia menghubungkan antara zaman yang dekat dengan Nabi dengan zaman yang dekat dengan kita hari ini. Itu dinamakan ulama salaf dan khalaf. Jadi ulama terdahulu dia lebih guna yang 300 tahun zaman Nabi, dia kata taslim. Itu yang kita belajar kat ni. Okey, balik kembali pada muka surat 22 tu. Banyak mengaji hari ni, kejap muka surat tu, kejap muka surat ni. Muka surat tu 23. Taslim dan tafwid ialah pendirian majoriti. Saya baca balik muka surat 23, rujuk balik pada huraian 18. Jadi taslim ataupun boleh juga disebut tafwid adalah pendirian majoriti as-salaf, ulama dulu, dan sebahagian ulama khalaf. Jadi dua-dua ni dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah pada masalah mutasyabihat, iaitu ayat-ayat mutasyabihat, di mana mereka menyerahkan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah dengan lafaz wallahu a'lam. Jadi jangan terjemah. Apa makna wallahu a'lam? Jangan terjemah Ar-Rahman ala arsyistawa, wallahu a'lam. Yadullah fawqa aydihim, wallahu a'lam. Jangan pula terjemah Allah ada tangan, cuma tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu you dah tetapkan Allah tu ada tangan, cuma you nak pusing sikit tak sama dengan makhluk. Tapi you dah tetapkan Allah tu ada tangan, sedangkan tangan itu ciri-ciri makhluk. Cuba angkat tangan, mesti kita akan angkat yang ni, sebab kita dah tahu dah inilah tangan. Jadi bila mana terjemah pada Allah itu tangan secara literal, maka orang akan faham yang duk kat besuk tu. Ayah pin itulah bertangan, bermuka, berkaki. Itu yang menyesatkan orang. Orang sesat sebab ada terjemahan-terjemahan yang macam tu. Akhir sekali, oh iyalah, tu dalam dia buat akuarium, duduk dalam akuarium. Kita ingat dia letak ikan aja. Dia letak, dia tahu kan tempat dia tu dikisahkan bahawa dia letak perempuan dalam akuarium. Itulah bidadari. Cuba baca kisah-kisah dia. Kenapa? Kerana biarlah bila mana ni ada tangan, ada kaki, ada muka. Tuhan lah tahu. Itulah yang menyesatkan. Sebab tu kita kata tolong hati-hati dengan pemahaman orang yang mengajar secara literal ayat Quran. Sedangkan kaedah pertama wallahu a'lam. Jangan terjemah. Ingat saya kata tu Allah kata yadun. Yadun kan bahasa Melayu kan tangan. Tangan. Ya, bahasa Melayu pun tangan tu pun banyak penggunaan.
Bukan mentang-mentang tangan ni je tangan. Buah tangan datang saja-saja, buah tangan tak ada. Oh, bila tangan you berbuah? Tangan you buah apa? Kalau air bawa buah apple, tangan air berbuah apple. Oh, memang masalah lah kalau orang macam ni. Ya. You jangan cakap gitu, kan air tangan kan? Pula dah. Kan saya tangan kan? Itu makna lain pula. Lepas tu air tangan ibu. Oh, ibu you keluar air tangan dia. Kat bahasa Malaysia itu pun banyak makna penggunaan tangan. Jadi mentang-mentang bila mana Allah guna tangan, kita nak terjemah satu tu, tangan ni. Cuba faham secara itu. Bahasa Inggeris apa yang saya cakap gitu? Yang puan-puan lagi selalu cakap, give me your hand. Give me. Come on, give me your hand. Kedekutnya tak bagi. Bukan itu. Apa makna? Tolong saya. Boleh tolong saya kan? Itu yang saya faham lah. Saya pun tak pandai sangat. Apa lagi? Banyaklah benda-benda. Jadi perkataan itu luas maknanya. Tengok tempat penggunaan, tengok ayat, tengok siapa yang mengguna. Jadi Allah yang maha berilmu, mesti dia mengguna satu perkataan yang ilmunya luas. Jangan faham secara literal. Yang disebut, jangan cuba memahami dengan makna zahir. Lama dah tajuk kita kat sini. Bila nak khatam? Masa nak habis dah. Okey, kita berhenti zikir sekejap ya, supaya tenang sikit. Saya pun agak serius hari ini. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita baca apa ya? Zikir sekejap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam agama Islam. Amitna, matikanlah kami ya Allah bila mana telah sampai ajal nanti, matikanlah kami ala dinil Islam, ya, di atas agama Islam. Kerana perhitungan di akhirat nanti berkait dengan agama. Dan agama hanya satu sahaja yang benar, Islam. Innad din indallahil Islam. Balik bawa agama lain daripada Islam, Allahumma neraka awal. Yang akan dihitung, yang akan dihisap, yang beragama Islam. Harap-harap Allah Subhanahu wa taala, bukan harap, sangat-sangat kita berharap Allah Taala kekalkan kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Dan di akhirat nanti Allah himpunkan kita bersama dengan orang-orang muslim yang mukmin. Itu bacaan-bacaan kita baca. Okey, kita perenggan bawah tu. Okey, takut salah faham ya. Saya ulang balik tadi. Ulama salaf majoritinya dia lebih taslim.
Ada tak yang takwil? Sebab kita ada dua kaedah tadi. Pertama taslim atau tafwid, yang kedua takwil. Apa makna takwil? Ialah menterjemahkan, meletakkan makna pada lafaz zahir itu dengan makna yang selayaknya. Jadi kita selalu nak sebut, habis yang Allah maksud tangan tu apa? Jadi kalau ulama salaf khalaf, dia takwil kudrah. Tangan itu adalah memberi makna kuasa. Jadi apa makna tangan Allah berada di atas tangan mereka? Kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka. Itu takwil. Tapi kalau tak nak takwil, nak ikut salaf sebahagian majoritinya, sebab ada juga sebahagian kecil ulama salaf dulu, mereka juga takwil ijmal. Yang ni tak apa, yang ni detail. Jadi kalau tak nak terjemah, wallahu a'lam, jangan terjemah. Tapi kalau nak terjemah, bukan kita sebenarnya nak terjemah, kita mana pandai terjemah. Kalau ulama-ulama dia kata kudrah. Jadi kalau Ar-Rahman ala arsyistawa, Ar-Rahman ala arsyistawa, apa terjemah di situ? Terjemahnya ialah Allah Ta'ala menguasai arasy itu, bukan Allah duduk di situ. Lagipun kalau kita bahas lagi, kalau Ar-Rahman tu kan Allah, baik, ingat lagi tak? Ar-Rahman ni nama Allah. Nama Allah dalam kategori mana? Sebab nama Allah tu kan ada dua kategori. Allah pertama, itu ismu zat, nama yang merujuk kepada zat Allah. Ada satu lagi nama Allah, ismu sifat, nama yang merujuk kepada sifat Allah. Ar-Rahman, nama Allah merujuk kepada sifat pemurah. Ar-Rahim, nama Allah merujuk pada nama Allah yang bersifat dengan sifat penyayang. Ingat lagi tak lagi? Ni ingat lagi. Sifat Allah ini dibahas pada dua. Sifat yang merujuk kepada zat Allah, sifat yang menjelaskan tentang perbuatan Allah. Ingat? Dia kalau ada whiteboard ni saya tulis baru nampak. Tapi kalau dah tak ada whiteboard, tak tulis lah. Jadi harap nampak gambaran tu. Okey, saya ulang balik kan. Yang ni tak pun, ini memantapkan lagi ni. Saya ulang balik. Allah itu nama. Yang kita sekarang duk bincang pasal Allah, Tuhan, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu nama kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Allah nama kepada zat. Allah tu nama kepada zat, nama kepada diri Allah. Tuhan kita yang bernama Allah. Dan kita belajar lagi, habis ustaz yang 99 tu pun nama siapa? Tu juga nama Allah. Habis Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tu apa beza? Jadi Allah itu pada zatnya, pada dirinya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu memang dia juga nama Allah, tetapi nak menjelaskan tentang sifatnya. Okay? Alah macam kita ni lah. Bukan Allah macam kita tak. Saya kata kita ni macam kita ni siapa ni? Ni kita semua ni apa? Ni yang ada kepala, ada badan, ada lengan, ada tangan, ada kaki ni manusia. Jadi keseluruhan nama kita ni manusia ni. Semua ni manusia. Kemudian manusia tu pula diberi nama. Kalau kita tanya kita ni siapa? Manusia. Bahasa Arab insan, An-Nas. Okey, you manusia. Jangan gini kan. Boleh tak kita cakap gini? You ni siapa ya? I manusia. Yolah, tahulah you manusia kan. Kalau you jin, I lari lama dah. Maka kita berjawablah, kita ni nak itu. Okey. Ke puan nak minta nak keluar? Ya. Silakan. Mungkin ada hajat, ada apa ya, nak keluar ya. Silakan. Saya tahu nak minta tapi malu.
Silakan, tak apa, silakan. Okey, tak apa. Jadi, ni yang ulang balik je ni supaya lebih faham. Jadi, kita ni manusia. Kemudian, apa nama kita? Ni saya ambil contoh lah ya, secara itu. Contohnya kita ni kalau lelaki, contohnya kita kata saya ni Zaki. Ni saya ambil mudah nak terjemah bahasa Arab. Jadi apa makna Zaki? Zaki itu ialah nama kepada sifat. Kita ni manusia, kita diberi nama Zaki. Kalau perempuan Zakiyah. Okey. Jadi Zaki itu apa makna? Orang yang bersifat cerdik. Itu contoh. Zaki itu orang bersifat cerdik. Namanya apa? Mustafa. Mustafa itu orang yang berciri bersifat yang terpilih. Jadi ada nama kepada diri kita, ada nama kepada sifat kepada diri kita. Kalau Zakiyah, orang perempuan yang cerdik. Okey. Apa lagi? Banyaklah nama. Kalau cerita banyak pula kan. Okey, lagi itulah nama. Jadi Allah juga ada nama pada dirinya, Allah. Ada nama kepada sifatnya, yang 99. Okey, yang saya nak cakap pada puan-puan, bila mana Allah menceritakan berkait dengan Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah tidak guna Allah ala arsyistawa. Kalau Allah nak merujuk kepada dirinya berada di situ, dia akan menggunakan nama kepada dirinya, ismuz zat, nama kepada dirinya, Allah ala arsyistawa. Tapi Allah tak guna Allah ala arsyistawa. Allah kata Ar-Rahman ala arsyistawa, Tuhan yang maha pemurah. Kenapa dia tak kata Allah? Maknanya di situ boleh dibahas. Tapi kita orang awam nak selamat, ayat tadi tak selamat kita kalau kita tidak mendasari kepada taslim. Kita berkatalah, saya tak nak terjemah ayat tu dan saya tak nak faham lebih-lebih. Kemampuan saya terbatas, sedangkan Allah Tuhan yang maha sempurna, yang tak ada batas, yang tak mampu saya nak jangkau. Wallahu a'lam. Maka selamat akidah kita. Tak terjerumus kita dalam menyamakan Allah dengan makhluk, dengan meletakkan Allah di tempat-tempat tertentu. Atau ada kaedah kedua. Kaedah kedua yang kita kata takwil. Ni saya tahu ni, puan-puan dah mula masuk dalam ruangan awan. Dah mula kan? Tak apa. Kejap. Allah bagi kita faham, jangan risau. Saya rasa dah pening ni Ustaz. Wajah-wajah saya mula menggambarkan kepeningan. Tak apa, jangan risau. Ni sebab sekadar kita nak tekankan lagi. Kaedah kedua, apa makna Ar-Rahman ala arsyistawa? Ulama khalaf mengatakan Allah menguasai arasy, bukan Allah duduk. Kerana Ar-Rahman itu menunjukkan sifat, bukan dirinya. Jadi dia yang menguasai arasy itu, kata ulama khalaf. Jadi ada dua lah. Satu, wallahu a'lam. Satu lagi, kalau nak terjemah, takwil. Di situ bukan makna duduk, tapi maknanya menguasai. Okey. Ni saya nak buat kiasan. Contohlah, ada pusat pemerintahan. Maka seseorang itu telah dipilih untuk duduk di pusat pemerintahan itu. Apa makna? Maka dia menguasai. Okey. Puan-puan, orang yang duk berebut kerusi itu berebut apa? Berebut nak duduk, nak berkuasa. Sebab tu kita dulu, saya tak tahulah pelajar-pelajar yang ada akhir-akhir ni kan, kita pun dah lama habis belajar. Dulu di sekolah dulu kita belajar perumpamaan, kiasan.
Pi anak-anak zaman akhir-akhir ni ramai juga yang duk tanya saya sendiri pun menjadi persoalan. Anak-anak di akhir zaman ni kurang faham perumpamaan. Ya. Dulu kan saya nak cakap benda sama. Dulu mak kita kata, mak dah nampak gelas tu dah agak lama dah duduk kat situ. Kita pun baik mak. Sebenarnya mak cakap apa tu? Ambil, pergi basuh, simpan. Faham kita. Ayah kita kadang-kadang dia duduk, ayah sebenarnya nak buat tu tapi ayah penat lah. Nampak? Ayah nak, lama dah ayah nak sakuh kat depan tu. Ataupun rumput tu dah panjang dah, tapi ayah ni nak buat, dah lama dah ayah nak buat tapi penat. Kita pun tak apa ayah, saya buat. Kan cepat kita tu faham. Anak zaman sekarang bukan begitu. Mama tengok lama dah gelas duduk di situ. Saya pun tengok dah lama kat situ. Oh, dia ulang. Dia tambah lagi. Dah lama situ tu. Lepas tu macam mana ya? Mak tanya. Macam tu ke? Sama juga. Ayah tengok rumput kat depan tu, ya Allah dah panjang dah. Ayah nak buat tapi penat. Tak apa ayah, ayah rehat dulu. Lepas tu ayah buat lah. Ambil. Dia tak faham. Dia suruh ayah dia rehat dulu. Lepas tu ayah potong lah rumput tu. Bukan gitulah maknanya, awak lah yang kena buat. Satu lagi, kita kata gelas tu tolong ambil letak kat dapur. Dia pun ambil letak kat dapur. Kita kata letak kat mana? Dalam sinki tu lah. Kenapa tak basuh? Kan mak suruh letak aje. Wallahu alam lah, dunia akhir zaman nak kiamat. Jadi di akhir zaman ini ada satu pemahaman, bila mana dia baca ayat Quran, itulah dia terjemah. Padahal bukan begitu maksud Allah Ta'ala. Bukan. Allah maha berilmu, takkan macam tu aja Allah nak cakap. Ada yang tersurat dan tersirat dengan makna yang lebih tepat dengan diri dia. Tambah-tambah Allah cerita pasal diri dia yang tidak sama dengan makhluk. Jangan pula kita, Allah ni bila mana dia cerita pasal diri dia, dia nak cakap apa? Salah satunya dia nak bagi tahu kat kita, dia tidak sama dengan makhluk. Maka ketika mana dia mengatakan dia Ar-Rahman ala arsy istawa, jangan pula kita terjemah dia sama dengan makhluk, kerana dia bukan makhluk. Kan simple tu kan? Dah faham dah kan? Faham, tutup kat sinilah dulu. Cukup dah, ada 4 minit lagi. Ada soalan? Kalau ada. Gini. Kita ni tajuk ni saya tak nak ulang dah, akan datang nanti. Kita dah masuk tajuk baru dah, muka surat 24. Cuma ada satu perkataan tu, saya baca sikitlah dalam masa yang ada ni, yang muka surat 23 paling bawah tu. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, fayatazabzabu bainal kufri wal iman, maka dia akan terumbang-ambing. Jadi kalau ada orang atas muka dunia ni, saya baca tak habis lah sebenarnya ya. Tak habis. Yang atas tu pun belum habis lagi. Kenapa cepat nak khatam pula ni? Baca lagi sekali. Seseorang yang ingin mendalami perkara-perkara yang ditegah untuk didalami dengan akalnya. Ya, seseorang yang ingin mendalami perkara-perkara yang ditegah untuk didalami dengan akal. Faham dengan akal, tapi ada benda yang akal tak boleh nak faham, jangan cuba mendalami. Terutamanya yang berkait dengan tadi lah yang kita nak cerita. Allah duduk kat mana ya? Duk bincang tajuk tu. Tak boleh. Dia ada beberapa soalan yang jangan tanya tentang Allah. Pertama, ma huwa Allah. Apa benda Allah tu? Jangan. Ma tu benda. Apa Allah ni apa ya? Jadi ada pihak yang memikir-mikir Allah tu apa, akhir sekali tu ada tu. Seketul duduk situ. Itu yang rosak dah. Mahu apa Allah tu? Sebab Yahudi pernah tanya. Pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Allah tu? Tuhan tu apa? Sebab tu turun ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu lagi jangan tanya Ainallah. Tak boleh tanya soalan tu.
Apa makna aina Allah? Di mana Allah? Jangan tanya soalan tu. Boleh merosakkan akidah kita. Allah tu di mana? Mulalah cari ayat Quran. Allah di atas langit. Itu baru satu ayat. Yang tadi Allah menuju ke langit. Itu baru 2 ayat. Allah di atas aras. Itu 3 ayat. Yang lain-lain maka rosak akidah. Okey, boleh ya? Ginilah setakat ni kita akan ulang balik lah. Tak apalah, saya akan ulang balik tajuk ni, rekah-rekah pada pengajian akan datang. Kemudian kita sambung ke depan. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada ya? Baguslah puan-puan ni.